Hari ni kita nak lunch dekat Kota Kemuning. Lepas kita pergi shopping barang dapur kat Yongbi. Ni kita drive Imas 5. Kita nak pergi lunch kat Hulu Kopi. This is our third time nak pergi Hulu Kopi. Sajalah nak bawa Afiq Hadif merasai kenikmatan Hulu Kopi. Jika anda mencari sebuah kafe yang santai dengan suasana moden dan nyaman di Kota Kemuning, Hulu Kopi antara pilihan yang popular di sini, sesuai untuk lepak bersama keluarga atau rakan-rakan. Kafe ini terletak di Sinaran 1 Business Park, Persiaran Anggrek Vanila, Kota Kemuning, Shah Alam. Antara menu yang wajib menjadi pilihan pengunjung ialah Rikyu Matcha Noa Croissant, Rikyu Matcha Misu dan Ichigo Matcha Misu. Terdapat juga pelbagai hidangan utama, kek dan pastry. Menu yang pelbagai menjadikan kafe ini sesuai untuk sarapan lewat pagi, makan tengah hari dan minum petang. Okay, so hari kita dapat dessert dulu. This is our favourite dessert kalau kita pergi Hulu Coffee. Nama dia Rikyu Matcha Noi Croissant. Croissant dia kali hitam dan dia ada matcha cream. Kita try So this is the croissant yang kita cecah dengan matcha cream ni. Oh, sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Padu. Krim dia, sedap tau. Krim penuh dengan krim, tapi dia rasa macam matcha lah, macam pahit-pahit. Dan digabungkan dengan croissant yang kali hitam ni. Macam kala arang ni, tapi sedap. Macam mana dia pun? Matcha ni, dia daripada Kyoto dan certified halal. Memang padu lah matcha dia. Sedap. Okay, ni saya nak minum. Nama dia Ichigo Matcha Misu. Okay, semuanya berkonsepkan matcha lunch ni. Dia adalah matcha dan atas ni ada krim macam frappe lah. Memang terasa dia punya matcha dia dan gabungannya memang dia blended well lah dengan air, matcha dan juga krim dan juga rasa strawberry ni. Okay, ni saya nak try pula. Ini matcha misu. Yang tadi Ichigo matcha misu. Yang ini adalah matcha misu, tak ada strawberry. Dia rasa matcha sajalah. Dan rasa creamy kat atas tu. Yang tadi tu ada strawberry. So dia manis, lebih manis lah. Yang ni tak manis. Tapi dia punya matcha dia tu memang padu lah, pekat. Terasa. Ni pula. Ini mana? Okay, ini adalah matcha tiramisu. Comel bekas dia. Siap ada ni logo Hulu Cafe ni depan ni. Okay, ni tiramisu. Atas dia ada matcha. So kita rasa macam menarik. Wow. Wow. Bismillah. Ini dia. Dia macam kek ke? Tiramisu lah. Tiramisu. Ini krim. Ada rasa kopi.
Kat tiramisu memang cream and coffee. Lepas tu atas dia ada serbuk matcha. Okey. Kyoto matcha Kyoto. Dah. Ini adalah buttermilk chicken rice. Okey, ayam dengan buttermilk, ada nasi dekat bawah ni dan atas ni dia tutup dengan telur mata. Kita rasa Lemak. nasi kosong, nasi putih. Ini buttermilk. Memang sedap lah sebab saya memang suka buttermilk chicken pun. Okay, ni nasi dengan Japanese curry chicken. Okay, ni memang macam-macam vibe-vibe kita kat Jepun lah ni. Rindu kari Jepun. Okay, ni kari Jepun ni. Kita ambil ayam, nasi dan juga dia punya kari. Memang sedap lah. Rasa macam kat Jepun je, makan kari Jepun. Rindu kat Jepun, menyimbau kenangan. Okay, ni pula saya nak rasa pasta Pasta ni nama dia carbonara mushroom kenkori pouch egg. Dia pasta carbonara. Lepas tu dia ada pouch egg kat tengah-tengah ni. Ni macam recommended menu lah kalau saya tengok review orang lain lah. Dan sebelum ni pun dah pernah makan juga ni. Okay, kita makan Hari ketiga dah datang sini sebab memang sedap lah dia punya menu. Kita rasa macam ada vibe-vibe Japan. Sebab matcha dia, yang penting matcha dia lah sedap. Origin from Japan. Memang sedap. Terbaik lah ni. Tengok pouch egg dia. So bila kita ambil ni, dia cair lah tengah-tengah ni. Sedapnya. So kita nak makan. Hulu Kopi menampilkan konsep kafe moden dengan ruang yang selesa serta suasana santai. Bahagian rooftop menjadi tarikan utama, menjadikannya lokasi yang sesuai untuk menikmati kopi sambil ber-OOTD dan fotografi santai. Secara keseluruhannya, Hulu Kopi Kota Kemuning menawarkan gabungan suasana yang menarik, pilihan makanan yang pelbagai serta kopi dan matcha yang berkualiti, menjadikannya antara kafe yang patut dicuba di sekitar Shah Alam. Okey, kita telah selesai pun lunch di Hulu Kopi. Memang terbaik lah. Dah 3 kali kami pergi kat sini makan. Semua menu sedap, apa yang kami pilih tadi sedap. Dengan air dia pun sedap, padu, matcha dia sangat padu. Imported daripada Kyoto, Japan dan halal certified Bila lepaskan rindu kita di Jepun. Kita macam throwback lah, vibe Jepun tu kan, makan kat Jepun. Barang dia semua. Saya rasa yang kari tu pun rasanya origin from Japan lah. Sedap kan kari dia. Okay. Siapa-siapa yang nak cuba makan kat sini boleh datang ke Hulu Kopi yang terletak di Kota Kemuning. Jumpa anda lagi di lain video. Bye.